Assalamualaikum korang semua. Selamat datanglah ke rancangan khas ni. Salam Ramadan yang mulia dari kami. Selamat datang korang semua ke rancangan khas Ramadan TVPSS Hati Ramadan Ceria bersama kami. Hari ini, Hawa akan kongsikan tazkirah penting bertajuk Adab Bersahur. Adab bersahur tu memang sunnah Nabi tau. Penting untuk kita semua ikut. Antara adab sahur, kita kena bangun dengan niat beribadah. Lepas tu, jangan lupa baca. Dan yang paling penting, janganlah kita mengambil makanan secara berlebihan masa sahur tu. Bersahur ni bukan cuma pasal makan tau. Ia persediaan penting rohani dan fizikal kita sahur tu. Faedah menjaga adab bersahur ialah badan lebih bertenaga dan hati lebih bersedia untuk beribadah. Jika sahur tanpa adab, macam makan berlebihan atau marah-marah, keberkatan sahur kita mungkin akan kurang. Kat rumah, kawan-kawan boleh tolong sedia air atau kurma untuk ahli keluarga. Amalan kecil macam ni lah yang akan menunjukkan sikap bertanggungjawab kita. Penting sangat tau. Kesimpulannya, adab bersahur membantu kita memulakan hari Ramadan dengan penuh keberkatan dan disiplin. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian ringkas dari Hawa hari ini. Semoga memberi manfaat pada semua. Semoga Ramadan tahun ni kita semua lebih baik dari semalam. Mari kita tingkatkan amalan ibadah kita. Ingat tau, jangan lupa terus buat kebaikan walau sekecil mana pun. Setiap kebaikan tu penting. Okey, itu saja dari Hawa. Jumpa esok ya untuk topik seterusnya. Semoga korang sihat. Assalamualaikum semua. Korang jangan lupa subscribe, like dan follow kami ya.